before this dia check mata anak dia saja nak check dekat mesin dekat kedai lain, and dia dapati power mata anak dia tu which is quite tinggi tau. Berapa tinggi tu dah? 800 untuk each eye, 800 kanan, 800 kiri. Tapi power dekat mesin tu. Yes, betul. Tapi 800, okay. anak dia tak ada komplain tau untuk jauh main. Maksudnya anak dia tak ada masalah. Tak ada komplain masalah. Tiba-tiba check dekat tu 800. 800 which is parents dia agak terkejut lah sebab anak dia before ni tak pernah komplain apa-apa pun pasal dia. Bila kita check report balik guna ni reflection apa semua, okay. So kita dapati power dia sikit je kan. Berapa dah? Power dia okay. Dari luar 800, kita 500. Okay. Dekat sini kita check, kita fikir power dia sikit je guys. So ceritanya one day parents datang bawa anak dia lah nak check. Kenapa bila tanya anak saya ni dia komplain dia nak tengok jauh tu kadang-kadang kabur. Dia tanya lah nak tengok dalam kelas ke kabur. Dia cakap dalam kelas tu tak adalah sangat, cumanya bila nak memanah tu target tu kadang-kadang jelas, kadang-kadang kabur. Okay. So dia bila kita check dekat mesin tu tinggi sikit lah, dalam 100 lebih, macam tu 200 lebih. Tapi check dekat dalam, check dekat dalam tu sama macam Adam. Power dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat kembali ke Sembang Clear Podcast. Saya Aiman Fitri, optometris, optometris Aiman, dan bersama saya hari ini optometris Adam. So welcome back to kita punya pendengar. Terima kasih kepada siapa-siapa yang sudi menyokong, sudi mendengar celoteh kami. So hari ini Adam, apa topik kita nak sembang hari ni? Macam previously kita dah sembang pasal kepentingan mata tu terhadap performance sukan, which is bola, which is few months before this kita demam bola kan, ada World Cup kan. World Cup. So kita cuba kaitkan prestasi main bola ni dengan mata, apa kepentingan dia. But now kita nak lebih dig deeper sikit pasal masalah-masalah yang which is very common among kita punya customer lah dekat situ. Betul. So in fact masalah yang kita jumpa ni saya boleh cakap around 30%. Maksudnya dari 1/3 customer yang datang ke kedai kita ni akan ada masalah ni lah. Mostlynya lah. Fun fact lagi. Benda ni dia bukan terjadi dekat orang yang adult saja tau. Benda ni boleh start dengan someone yang baru berumur macam maybe 10, 11. Sekolah rendah dah boleh start dah masalah ni. Kecil pun dah ada masalah. Yes. So, apakah topiknya? Alright. So topiknya adalah berkenaan apa dah? So topik kita pada hari ni adalah related dengan focusing ability kita, which is masalah muscle mata kita. Alright. Ni lah benda kita nak fokus benda kan. Betul. So biasanya fokus ni adalah satu komponen penting lah dalam kita punya vision ni. Sebab vision kita ni bukan setakat nak tengok jauh, nak tengok dekat pun ada kan. Yes. So sebelum kita cerita case yang kita jumpa ni kan why not Adam cerita secara am lah, secara general, apa itu focusing. Dia kalau bahasa orang putih ni kita panggil accommodation. Yes. Dia punya scientific nama accommodation lah. Tapi nak bagi para penonton kita nak faham konsep dekat sini apa yang kita nak jelaskan, which is focusing ability. So mata kita dia akan ada fokus dia lah. Selalunya bila kita fokus jauh, tengok benda-benda jauh, kita punya focusing ability tak terlalu bekerja banyak sangat tau man. Betul. But then bila kita tengok dekat, kita punya focusing ability akan lebih tinggi dekat situ. Betul. So bila focusing ability tinggi dekat situ, and then kita punya muscle mata akan bekerja lebih ekstra dekat situ. So biasanya memanglah mata kita, kalau macam anda semua perasan lah, saya sendiri pun perasan, kalau saya buat kerja dekat PC kan lama-lama, lepas tu cuba korang tengok luar, mata akan terasa sangat-sangat relax, sangat-sangat segar rasa dia. So sebab mata kita dah penat lah tu maksudnya kan. So banyak benda simptom-simptom yang boleh berlaku kalau kita biarkan kita punya masalah fokus ini terjadi kan. So biasanya masalah fokus ini ada banyak faktor. Yang saya tahu
Salah satu adalah walking distance lah kan. Betul. Walking distance. Dan yang satu lagi Dam? Okay, satu lagi is kita punya how long period kita spend untuk buat kerja dekat tu. Macam tu. So, same concept juga macam contoh kita bersukan. Macam contoh kita pergi gym. Okay. Gym, mungkin orang tu first time nak pergi gym, so they excited. They spend almost like 2 hours, 3 hours dekat gym. Balik je dah cramp. Padahal orang selalunya pergi gym sejam je. Betul. So same concept juga dekat dengan mata kita. Okay. Kita boleh buat kerja dekat, tapi jangan terlalu lama sangat buat kerja dekat tu. Betul. Okay. So pentinglah sebenarnya untuk kita jaga, sebab benda ni yang masalah kita nampak ni, macam saya cakap tadi, adalah 1/3 memang dah boleh cakap common lah. And then sebab yalah, kita nak guna mata kita ni selain daripada tidur je. Selain daripada tu, memang kita perlukan menggunakan mata untuk dapat penglihatan jelas, nak buat kerja pun lebih yakin. Yes, betul. Okay, so kita boleh start dengan sharing case lah. Okay, Adam boleh share dulu dah. Okay, so saya ada satu customer ni, baru je saya attend few days. Okay. So, budak ni dia ada satu daily routine yang bagi saya agak ekstrim tau. Okay, agak ekstrim. Macam mana ekstrim tu? Boleh saya explain. Okay, so dia sekolah harian. Sekolah harian. And then dia akan spend macam biasalah sekolah harian, sidang pagi. So dari pagi sampai ke tengah hari, dia akan sekolah macam biasa. And then tengah hari tu dia akan rehat lah, balik daripada sekolah tu kan, dia akan rehat apa semua. And then petang pula dia akan spend beberapa jam untuk buat kerja rumah dia lah. Spend kerja rumah dia. And then nanti after maghrib macam tu, mak dia akan hantar ke kelas tuition. Okay, 5 hari ni, bila saya deal dengan tanya parents dia apa semua dalam 5 hari ni, rutin dia tu akan 5 hari tu, 4 hari macam tu rutin dia. Penat. Boleh bayangkan tak? Penat. Sangat penat dekat situ. Okay. So, untuk macam tu, saya ni juga lepas tu bila kita tanya, dalam gap hours dia tu, dia juga main phone tau man. Mak kita ada juga ada jugalah. Biasalah budak-budak kan. Mak dia kata dah kontrol anak dia. Tapi, yes, kontrol. Tapi, anak akan find a way untuk still curi-curi main phone juga dekat situ. So, memang majority of the day, aktiviti harian dia adalah kerja jarak dekat lah. Yes, betul. Belajar, study, tuition, main handphone. Yes. Kita tak boleh neglect lah kepentingan belajar tu. Tapi kita kena tahu which one yang kita kena susun balik kita punya schedule tu. Sebab bagi saya, this one agak ekstrim untuk mata dia. Betul. Lupa nak tanya, berapa umur patient kita ni dah? Okay, macam saya cakap tadi, umur patient ni, umur customer ni, which is 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun pun dah pressure macam ni. Pressure macam ni. Dah macam nak ambil SPM dah. Okay. Lepas tu, dia datang dekat sini, dia saja nak check tau. Okay. Untuk pengetahuan, dia saja nak check. Kenapa? Sebab before this, dia check mata anak dia. Saja nak check dekat mesin, dekat kedai lain. And dia dapati power mata anak dia tu, which is quite tinggi tau. Berapa tinggi tu dah? 800 untuk each eye. 800 kanan, 800 kiri. Tapi, power dekat mesin tu? Yes, betul. Tapi, anak dia tak ada komplain tau untuk jauh main. Maksudnya anak dia tak ada pun masalah. Tak ada komplain masalah. Tiba-tiba check dekat tu 800. Which is parents dia agak terkejut lah. Sebab anak dia before ni tak pernah komplain apa-apa pun pasal vision. Tinggi sangat tu. Yes, sangat-sangat tinggi. Okay. And then bila so dia datang sini, kedai kita orang, dia just nak double confirm saja. Tally tak power yang daripada kedai lain tu dengan mesin kita. So kita check lah guna mesin authorized kita tu pun, which is agak tinggi juga. Agak tinggi tapi tak setinggi mesin tu lah. Berapa dah? 500 untuk mata kanan, 300 untuk mata kiri. Tinggi. And then kita deeper lagi. Kita tanya lagi anak dia. Okay, dia duduk mana? Dia kata dia duduk second row depan. Second row depan, okay. So maybe kalau duduk second row depan ni, walaupun dia ada power, still boleh nampak lagi kan. Betul. Depan. Okay, kita tanya sekali lagi. Kalau untuk adik pergi belakang, tempat duduk kawan-kawan apa semua kan. Dia kata dia still boleh nampak tau man. Quite suspicious kan. So macam pelik juga sebab kalau budak tu betul ada power, mesti dia tak nampak lah kan. Ni mesti kes-kes special lah ni. Special, yes, betul. Okay, so bila kita check report balik guna ni, reflection apa semua. Okay, so kita dapati power dia sikit je man. Berapa dah? Power dia okay.
kedai luar 800, kita 500. Okay, depression 500. Dekat sini kita check depression dia. Power dia Okay. ni je guys. 50 untuk mata kanan, 25 untuk mata kiri man. Oh, macam tak payah pakai pun tak apa lah. Memang tak ada masalah. Patutlah adik tu tak ada komplain kan? Yes, betul. Dia memang tak ada komplain. But then, kita try to investigate lagi. Sebab benda ni mungkin boleh berkaitan dengan masalah muscle. Macam kita mention tadi lah. Yes, betul. Walaupun dia tak ada komplain untuk dekat ke apa ke semua. Tapi based on dia punya rutin tu, kita dah boleh agak dah. Which is quite extreme juga lah untuk dia punya, untuk budak 11 tahun. Dia banyak spend time untuk kerja dekat betul. So ada dia buat lah test untuk ni kan. Apa finding dia nak? Finding dia, satu is kita guna rough roll, which is kita nak tengok efficiency muscle. Sebab muscle kita ni kena tally dengan umur kita. Okay, budak 11 tahun, dia punya efficiency muscle tu kenalah 11 tahun. Betul. Dia tak boleh lebih and tak boleh kurang lah dekat situ. But then, budak 11 tahun man, bila kita check efficiency muscle dia, teka berapa? 20? Tak. 30 apa? 30 tahun. Jauh sangat tu. Yes. Jauh sangat tu. So, bila kita ambil reading ataupun ambil bahan bacaan, kita bagi budak tu. Okay, baca yang paling kecil. Dia still boleh baca tau man. Tapi slow lah. Tapi agak slow. Dia take time sebenarnya. Kenapa macam tu? Sebab dia ada masalah. Ada masalah focusing ability dekat situ. Dia still boleh nampak. Tapi nak kata lebih sharp tu, dia kena take much stronger lah dekat situ kan. So memang kesian adik tu. Yelah, selamat dia tak Malaysia lah kalau dia pergi check dekat tempat yang betul-betul guna power machine tu. Power machine saja. Rosak mata adik tu. Tak boleh pakai lah. Memang awal, contohlah daripada adik tu power dia 50-25 je, dia buat online ke kan, guna power machine tu. Kesian. That's why jangan sangat berharap dengan power machine ni. Power machine yang korang dapat dekat kedai spek tu semuanya tak betul tak accurate. Especially for someone yang ada masalah-masalah apa semua, reading agak tinggi. Masalah masa ni lagi complicated. So kena berhati-hati So just to summarize, kiranya adik tadi power dia tak ada komplain. Cuma ayah je lah. Bagus lah, parents dia very concerned lah. Very concerned, very alert pasal mata anak dia. Okay. Walaupun anak dia tak ada komplain, tapi dia nak check mata untuk anak dia. Which is a good thing lah dekat situ. Bagus lah. That's a good lesson lah. Kita boleh belajar. And then bagus juga parents dia cari second opinion sebelum terus nak buat spek. Sangat bahaya sebenarnya. Yelah, mata anak ni kan nak pula dengan dia punya rutin harian dia macam tu. So kesian dekat dia lah. So apa yang saya buat next month, kita bagi reading tu macam tadi kan, dia macam lambat sikit nak fokus. So saya letak sikit power dekat tu dalam 50. Letak sikit power dekat tu, alhamdulillah dia boleh baca laju lah, lebih laju. Dan dia kata lebih selesa bila pakai power. Bagus. So basically otak mata dia dah sampai one point dia dah tak boleh nak survive on his own. Dia kena ada bantuan juga. So memang macam dalam kes ni apa kita nampak, memang adik tu accommodation dia kacau disebabkan oleh dia punya working routine dia lah. Dekat situ Terlampau lama dekat situ untuk dalam seharian tu. Tapi okey lah, at least adik tu tak ada efek jauh. Dalam kes saya pula terbalik. Okey, cuba cerita sikit apa masalah je tu. So, kalau macam kes Adam tadi, tengok dia tak ada komplain. Tengok jauh okey, tengok dekat pun dia tak ada komplain jugalah. Cuma based on finding kita macam sedikit sangkut kan. Tapi kalau macam kes yang Aiman jumpa is terbalik. Dia komplain jauh tu kabur. Dia komplain jauh tu kabur, tapi dia punya keywords dekat situ adalah kadang-kadang. So patient saya ni umur 15 years old, male, student lagi, sekolah menengah biasa. Cumanya satu yang kita nak tengok dekat sini, dia adalah atlet. Atlet sukan memanah. Atlet sukan tu dah nak kena mana-mana vision pun dia kena cantik tau kalau jauh tu. So ceritanya one day parents datang bawa anak dia lah nak check. Kenapa bila tanya
anak saya ni dia komplain dia nak tengok jauh tu kadang-kadang kabur. Kita tanyalah, nak tengok dalam kelas kan kabur. Dia cakap dalam kelas tu tak adalah sangat. Cumanya bila nak memanah tu, target tu kadang-kadang jelas, kadang-kadang kabur. Okay. So dia macam ada sedikit kesusahan lah. Difficulties untuk targeting. Padahal sebelum ni dia okay. Before this okay je Before lah. dia okay. Dia punya simptom tu start bila dia dah masuk form 3 lah. Form kan. So bila kita tanya balik, kita prompt balik, kita siasat lagi, okay, anak dia start tahun ni dia dah macam banyak kerja. Maksudnya banyak paperwork, banyak kerja rumah lah. So workload tu makin banyak, and then dia pun nak makin ada banyak peperiksaan lah. Kena makin banyak study. Macam kita lah dulu, macam zaman saya dulu. Waktu nak UPSR, mana ada study? Mana? Bila masuk PMR, SPM pun study. Baru study. Betul lah. So benda yang sama lah. So dekat sini adik tu dia dah makin banyak aktiviti nak study tu. Okay. So bila kita check dekat mesin tu tinggi sikit lah. Dalam 100 lebih, macam tu 200 lebih. Tapi check dekat dalam? Check dekat dalam tu sama macam kat Adam. Power dia sikit je, 50, 25 macam tu je. So bila kita check macam tu, ni dah boleh agak dah ni apa masalahnya ni kan. So umur dia 15 tahun. Okay. So sama juga macam kes Adam tadi, bila kita buat test untuk tengok dia punya normality, focusing ability dia tu is around berapa, 35 years old macam tu. So almost double the age. Betul. Double the age. So bila double the age, memanglah dia akan ada simptom tu akan start showing lah. So bila kita tanya balik, memang dia punya simptom dia tu related lah dengan masalah yang focusing ni. Dia ada apa tu, cepat mengantuk satu. Dia cepat mengantuk. Lepas tu dia punya, kalau dalam kelas tu dia tak ada masalah, cuma lah minat memanah tu lah. Tapi dia tak ada pening kepala bila tengok dekat. Okay. So adalah beberapa simptom yang macam related lah. Okay. And then bila kita siasat, dia ada satu habit ni. Sebab dia, okay, bayangkan atlet, dia jarang lah dia nak main handphone sangat. Dia nak main game pun jarang. Okay. Dia ada satu habit je yang boleh menyebabkan mata jadi macam tu. Which is, dia suka membaca sambil baring. Cuba Aiman explain macam mana boleh jadi macam tu. Okay, bayangkan okay, kalau korang tengah baring, okay, korang baca buku. Adakah korang akan baca buku macam ni? Ataupun dekat? Dekat lah kan. Dekat nampaknya. Sama macam kita punya handphone. Kalau kita nak baring, adakah kita nak baca handphone macam ni ataupun dekat? Mesti nak dekat kan? Dekat, betul. So, samalah yang berlaku. So, sekarang ni tadi macam Adam tadi adalah disebabkan rutin dia. Dia terlampau banyak buat kerja dekat. Yang ini masalah dia working distance dia. Sebab bila dalam bilik kita check ni pun, okay, bila saya bagi buku, okay, cakap, okay, adik pegang buku ni pada jarak Encik biasa membaca. Adik biasa membaca lah. So dia dapat je buku tu, dia terus macam ni. Dekat sangat. Terus macam ni tau. Dekat sangat tu. So bila dia macam ni, memang jarak yang dekat sangat lah tu. So dekat situ, okay dah. Kita dah dapat pinpoint what's the cause of the masalah focusing tu kan. So bila kita dah keluar, kita dah consult dengan parents cakap dia nak cuba ubah habit dulu. Okay, cubalah. Okay lah, kita pun tak ada nampasan sebab power dia sikit sangat. Sikit sangat. Dan dia punya blurriness tu pun kadang-kadang. So bila kita dah advise, patient cakap okay, dia nak cuba dulu ubah habit, try practice good visual hygiene semua. Tapi tak lama lepas tu, 2 minggu lepas tu datang balik. Datang balik check. So, memang tak boleh jugalah. Tak boleh jalan juga sebab adik tu waktu tu dia nak tournament sebenarnya. Sebab tu dia nak datang check mata at the first place. Sebab ingatkan dia dah pun jauh. Tapi sebenarnya tak ada. So macam sebenarnya at that point pun, masa first visit pun macam parents quite hard jugalah nak menerima kan. So tapi bila dah minggu kedua tu, parents datang buat juga. Sebab kenapa? Sebab waktu tu adik tu tengah tournament tau. Okay, dia tengah tournament. Bayangkan, tengah nak shoot ni, okay, tiba-tiba bela habis.
Dia punya yang jauh tu. Itu sebenarnya. Bela habis. Langsung dia tak nampak. Dia nak tembak apa pun dia tak nampak depan tu. Scary macam tu. Memang kesian lah adik tu. Dia macam dia nampak arrow tu je. Yang dekat je dia nampak. Yang jauh dia tak nampak dah. Bahaya je. So dekat sini masalah focusing tu dia ada banyak lah. Dia ada banyak kelas. Kita ada insufficient lah. Kita ada facility lah. Ada spasm lah. So semua benda tu kalau kita nak layman kan ada masalah focusing lah. Okay. So apa yang adik atlet kita ni yang hadapi mungkin spasm lah kot. Dia dah terlampau penat. Okay. Mungkin malam sebelum tu dia banyak study kan ataupun banyak kerja rumah. And then during the tournament dia pula tak cukup tidur ke apa. Boleh jadi juga. Betul. Boleh jadi. So dia jadilah macam tu vision dia. So disebabkan dia dah effect dia punya tournament tu. Okay. So nak tak nak mak dia terpaksa datang. Buatlah. Dia terpaksa buat cermin. So apa yang kita boleh buat waktu tu ada buat cermin yang kita panggil dia untuk relaxkan mata lah. Untuk bantu focusing dia tu relax balik. Sebab kesian juga. Yelah. Dia tak ada masalah rambut jauh. Dia dalam kelas pun nampak semua. Cuma dia masalah otot mata focusing. So and then yang atlet yang saya punya passion ni pula tadi, masalah dia disebabkan oleh working distance yang terlampau dekat. So ingat guys, siapa-siapa yang suka baca buku tu bagus. Okay, jangan ingat korang tak main earphone dah lepas ada satu benda yang korang kena perhatikan, which is working distance kat situ jangan terlampau dekat. Okay, lagi satu Man, boleh saya tanya, kalau working distance tu yang paling orang kata paling better lah, jarak tu berapa sebenarnya? Maybe ada penonton kita yang macam quite confusing. Berapa jarak sebenarnya? Okay, so kalau jarak yang paling optimize lah sebenarnya kalau mengikut research semua is around 40 cm. Itu jarak untuk kita panggil dia reading material. Reading material 35 to 45 cm is the optimum lah. Okay. Lagi satu, macam Aiman tadi ada cakap visual hygiene. Benda tu apa sebenarnya visual hygiene tu? Visual hygiene ni biasalah, like dia ada beberapa komponen lah. Visual hygiene first adalah working distance tu first. Okay, yang kedua adalah 20-20-20 rules. Maksudnya setiap 20 minit korang buat kerja dekat, rehatkan mata selama 20 saat, tengok benda jarak 20 kaki. Okay. So kalau korang amalkan yang 20-20-20 rules tu, insyaAllah dia akan rasa feel a little bit better lah. And then banyak lagi. Okay, kalau contoh nak membaca, lighting kena cukup. Lighting kena cukup. And then macam jarak membaca tadi dia bukan setakat reading material tau. Kalau korang guna laptop pun sama. Ada jarak dia yang optimum. Kalau jarak komputer is around 80 to 90 cm. Laptop dekat sikit lah, around 60 to 70 cm. So banyak benda. Kalau korang nak tahu, boleh search a good visual hygiene dekat Google sana. Dia ada beberapa komponen yang merangkumi benda tu. Okay, antara yang salah satu yang paling penting adalah untuk dapatkan annual eye check up. Itu wajib lah. Itu memang wajib lah sebenarnya. Okay. So itu tadi kita dah dapat satu case pasal working distance semua. Ada apa-apa case lain tak yang nak share? Okay. Macam saya tadi dia punya routine hours dia tu untuk buat kerja dekat. Macam Aiman pula working distance. Yes. Satu lagi saya nak share is power yang uncorrected ataupun tak dibetulkan boleh cause juga focusing punya problem dekat situ. Okay. Untuk last case daripada saya. So saya nak explain dekat sini. Customer ni umur 14 tahun. 14 tahun. Okay. Budak sekolah menengah, sekolah harian juga. Dia datang dengan satu komplain, which is dia kata dia rasa susah nak tukar fokus. Susah nak tukar fokus. So kiranya macam contoh dia buat kerja dekat, dia buat kerja dekat apa semua, and then dia tengok jauh. Dia nak regain balik fokus tu macam lambat sikit. Okay. Macam dah suspicious kat situ lah. Okay. Lepas tu kita check guna mesin lah kita, mesin kat luar tu. Kita dapati power dia memang sikit je Man. Berapa power dia? Dalam 50 macam tu je Man. 50 75 macam tu. Okay. And then kita recheck balik dekat dalam.
Dan bila kita recheck balik dalam, yes, power Betul. dia 50 dengan 25 sajalah. 50 macam tu should be okay untuk dia. And then kita buat lagi satu assessment. Macam tadi kan, untuk case saya tu, kita buat rough roll dia. Macam saya mention tadi, dia punya efficiency muscle tu kenalah tally dengan umur dia. Okay. Tapi budak ni, efficiency muscle dia, which is tally dengan umur dia. Tally. Oh, tapi kenapa dia ada simptom tu kan? Okay. Then kita buat lagi external assessment dekat sini. Okay. So kita buat external assessment. Bila kita buat dalam satu assessment, which is kita tukar fokus dia daripada jauh dekat dan sebagainya. So kita dapati bila dia buat kerja untuk nak dekat tu, dia macam ada problem sikit kan? Ada apa? Ada problem sikit. Problem sikit. Untuk focusing tu dekat situ. Okay. And then bila dia tengok dekat lagi, pun susah juga dekat situ, focusing ability dia dekat situ. Oh, faham. Dia boleh je nak fokus, tapi tak boleh nak tukar tu dah tak boleh lah. Betul. Okay, faham. Okay, fahamnya dekat situ. So, then saya buat juga lagi. Yes, macam tu. Macam kita punya tadi kan macam dah boleh agak sebab dah ada tanda-tanda tau. Yes. Daripada mesin tu sendiri kita dah tahu. Kita buat rough roll pun kita dah tahu. Tapi budak ni special sikit. Dia kena buat extra test lagi. Extra test lagi. So kita tak boleh narrow out benda tu as a whole, tak juga. Kita kena check, teliti dengan kena buat full lah. Kena full macam tu. Okay, untuk assessment ni saya buat tanpa power dia tau asalnya. Okay. But then saya letak power 50 tu man. Orang akan question tau. Power anak saya 50 je, kenapa perlu pakai spek? Power saya sikit je, kenapa perlu pakai spek? Yes, betul. Kalau tak ada simptom, should be okay kan? Yes, betul. Tapi kalau dah ada simptom, pakailah even though power 50 tu. Betul. Dengan power 50 tu, insyaAllah kuranglah simptomnya dekat situ. Yes. Saya guess man, saya letak 50 je. Alhamdulillah. Focusing ability dia terus syah. Dia tengok jauh better, tengok dekat pun better. Masalah tak dah lah. Masalah dekat situ. I see. Kadang dekat luar tu orang akan question tau. Bawa anak saya 50 je, tak perlulah pakai spek. Sebab dia stigma masyarakat kita sekarang ni adalah kalau anak saya dah start pakai spek, mesti sampai ke besar kena pakai spek. Tak juga sebenarnya dekat situ. Salah tu kepada mak ayah. Ingatlah, spek ni dia macam as a tools tau, untuk bantu anak kita melihat lebih jelas. Betul. Dia tak akan membuatkan mata anak encik atau mata anak puan jadi lagi teruk. Betul. Okay. So kalau anak kita dah start komplain tu, bukan dia mengada-ngada lah. Ya, betul. Boleh kita check, tak ada masalah. Kalau takut ada charge bayaran cek, datang sini. Percuma saja guys. Kita bagi percuma je. Okay? Jangan tahu. Untuk cek untuk anak-anak ni memang penting sebenarnya. Jadi yang penting cek mata tu penting juga, tapi mesti dapatkan daripada tempat yang betul. Tempat yang betul. Yes. Which is tempat yang ada optometrist lah. Sebabnya banyak juga kes yang salah power. Betul kan. So salah power tu memang ikut mesin je lah dia ceritanya. Sebab yang bagus ni mata kita ni, hebatnya otak manusia, mata manusia ni kita boleh adapt walaupun power tu salah. Especially budak-budak tau. Budak-budak lagilah senang untuk dia adapt. So as a parents, kalau dalam kes macam Adam ni, kalau ada contoh power sikit pun, fikir-fikirkan lah. Sebab sign, simptom dah ada. Okay. So macam Adam pun sendiri, dia dah consult parents semua, walaupun sikit, tapi kalau perlu data pun support, kenalah. Alright. So based on case-case yang kita jumpa tadi, yang kami share sikit, ni sikit je kes yang kita share. Baru 2-3 je. Daripada beratus kes dalam setahun yang kami dah jumpa. So memang banyak isu sebenarnya pasal masalah focusing. Dia very quite, dia nak cakap complicated tak. Cumanya kalau kita misdiagnose ataupun kita terlepas diagnose, terlepas pandang, yes, benda ni akan jadi isu lah sebenarnya. Long term lah, mostly long term. So macam Adam share tadi, first adalah
adik tu dia terlampau banyak buat kerja dekat Buat kerja kan. dekat. Terlalu lama buat kerja dekat. Terlalu lama. So untuk para pendengar dekat luar sana, okay, especially yang parents lah, ambilkan jadi pengajaran. Anak kita ni bukan setakat kena belajar, tapi dia juga berhak untuk dapatkan waktu-waktu yang berharga untuk diorang bermain dekat luar. Betul. Okay. So kita nak bagi mata diorang relax. Mungkin weekend tu, instead of macam pergi shopping mall ke, why not pergi hiking ke, berjalan-jalan dekat taman ke, something yang kurangkan stres dekat mata anak tu. Sebab yelah, kalau anak pergi shopping, stres juga tu. Bukan setakat mata anak stres, wallet bapak pun stres. Dompet-dompet sekali. Dompet-dompet pun stres. Okay. So itu satulah yang macam untuk kes yang Aiman pula. Jangan ingat kalau kita punya habit tu dah okey, maksudnya dah tak main phone okey, cantik dah. Tak juga. Ada benda yang kita kena perhatikan. Okay, itulah pentingnya cek mata sebenarnya. Bayangkan macam atlet tadi. Okay, kalau kami terlupa nak tanya pasal habit dia, nak tanya pasal dia punya working distance tu, so kita akan assume mata dia tak ada masalah. Tak ada masalah dekat situ. Mungkin dia penat saja. So dekat situ silap-silap adik tu mungkin ada potensi untuk jadi atlet yang berjaya, terus tak ada. Bahaya tu dekat situ. Disebabkan mungkinlah satu keputusan, mak ayah dah cakap dia ni tak ada masalah, okey je. So mungkin in the future, next punya tournament, dia punya performance akan drop terus down. So what if at that point parents dia so check, and then kita pun dapat detect, and then parents ambil tindakan. So mana tahu selepas tu dia punya next tournament dia lagi dapat perform kan. Betul. So banyak benda yang boleh berlaku disebabkan oleh 10% ataupun satu keputusan saja. Yes. So ada apa-apa lagi tak nak share? So far saya tak ada apa-apa nak share. Cuma saya nak tekankan dekat parents dekat sana. Okay, betapa pentingnya kita nak cek mata sebenarnya dekat sini. Okay, walaupun tak ada komplain, tak ada apa, tapi kalau dah tengok habit tu macam ada nilai macam dia membaca ni, macam lain macam dia membaca, lama sangat membaca apa, semua tak ada komplain tau. Tak ada komplain. Bawa je datang sini, kita boleh recheck. Okay. Kalau tak ada masalah, kita release macam biasa. Kalau ada masalah, kita akan cuba consultation dengan parents. Kita cuba bagi dia give the best treatment yang kita boleh bagi lah dekat situ. Kita takkan simply bagi spek ni, tak. Yes. So kepada semua pendengar juga, jadi siapa-siapa yang ada simptom-simptom yang macam kita cakap tadi, ada juga tambahan simptom-simptom lain, contoh macam silau malam. Yes. Kalau sebab kebanyakannya yang silau malam ni saja, dia tak semestinya ada rabun silau. Betul. Jangan salah ni Sebab kalau orang betul ada rabun silau, dia drive siang pun silau tau. Silau Tapi dia kata malam saja. So maksudnya ada something lah tu. Dia kena check dulu mata. Kami nak cakap lebih pun tak boleh nak. Tak boleh nak pastikan. Dia kena check dululah. Cuba kita recap macam contoh Aiman dah tambah sikit kan, macam rabun silau 1, pening. Okay, susah nak tukar fokus. Okay, tengok jauh kadang-kadang kabur. Yes, betul. Nak tengok dekat pun kadang-kadang kabur. Boleh jadi juga. Kalau macam pening boleh tak, Man? Pening boleh. Pening pun boleh jadi disebabkan oleh masalah focusing ni lah. So simptom-simptom macam ni korang jangan abaikan tau. Betul. Kalau dah ada combination 3 ke 2 ke, cepat-cepat bawa ke sini. Kita cuba diagnose lah benda alat tu. So especially macam sebab tadi dalam kes kita tak ada share yang pasal yang worker punya age kan. Yes, betul. So yang worker punya age, kalau ada simptom-simptom macam ni, janganlah nak pergi buat spek, nak cari yang murah aja. Boleh, tak ada masalah nak buat murah. Cumanya yang kita recommend is dapatkan pemeriksaan yang betul. Siasat dulu kenapa simptom awak tu berlaku macam tu. Sebab kadang-kadang let's say lah komplain korang pening kepala and then rasa macam silau kadang-kadang. Ataupun sakit kepala bila tengok komputer lama-lama kan. So bila benda tu macam tu,
kadang-kadang dengan cermin mata yang biasa ni tak dapat nak tampung masalah tu. Tak dapat nak correctkan awak punya masalah. So, bila awak disebabkan mindset dah macam tu, okay, awak dah melimitkan awak punya ni lah, option untuk kesihatan mata awak sendiri. Contohlah, okay, awak sebenarnya kalau ikutkan daily lifestyle awak perlukan A. Okay, contohlah, okay, saya bagilah content creator. Content creator dia kena pakai iPhone. Yes. Okay. Tapi kalau ikutkan konsep bisnes, okay, kalau nak dapat untung banyak, kena guna kos yang murah kan? Modal yang murah. Kenapa dia tak nak beli phone yang harga berapa? 400 lebih, 500 lebih kan? Yang bawah 1,000 lah. Ya, yang bawah 1,000. So, kenapa? Sebab dia tahu dia punya keperluan is iPhone je dapat memenuhinya lah. So, sama dengan kita punya mata. Setiap orang lain-lain keperluan dia. Lain-lain keperluan dia. Harga pun lain-lain lah. Cumanya korang kena faham kalau keperluan tu datang sekali dengan harga. Okay. Apa yang fungsi yang cermin mata tu dapat provide, dia datang sekali dengan harga lah. Kita tak boleh nak expect harga dia, contohlah dengan harga bawah RM100, korang dah boleh expect cover semua. Tak dapat. Memang tak dapat lah. Sebab banyaklah dia macam mindset salah sikit lah dalam masyarakat kita ni. Okay. So, sini tu je. So far itu saja. Okay, terima kasih kepada semua pendengar. Nanti next episode pun mungkin kita akan banyakkan lagi sharing case macam ni. Sebabnya banyaklah isu-isu yang kes-kes menarik juga. Kalau korang ada apa-apa soalan ke, ada kes yang rasa korang macam nak tanya juga, menarik, boleh share dekat kita punya komen ataupun nak email kami pun boleh. Email ke WhatsApp ke mana-mana branch Haniza Optometry lah. Okay, so jangan lupa guys, practice a good visual hygiene. Jangan lupa annually check up. Betul. Okay, so Adam, got any message for our viewers and listeners? Listeners bagi saya, kepada siapa yang tengok kita orang punya podcast ni, tengok tapi ambil apa yang penting tau. Jangan tengok kosong saja. Kena faham apa yang kita orang cerita daripada A sampai Z tu, okay? Supaya video kita orang ni lebih bermanfaat. Okay? So, kalau nak tahulah dekat UK, US, nak dapat consult macam ni, korang kena bayar tau. So, hari ni kita provide ilmu ni semua secara percuma. Hopefully, you guys can share and beramal lah dengan ilmu yang kita share hari ni. Okay, itu sahaja. Sekian daripada kami. Haniza Optometry. Okay, thank you. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.